أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jam dah menunjukkan 10 suku, lebih sikit 10.16. Jadi kalau bulan biasa 10.16, kalau duduk di surau lagi lewat lah tu. Tapi tu nikmat Ramadan 10.16 masih lagi dikira awal bagi orang yang istiqamah dengan masjid dan surau. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jangan takut tuan-tuan sidang jemaah sekalian ya, saya tak panjang. Besok saya pun kerja. Sekadar nak mengingatkan kepada kita bahawasanya Allah telah meriahkan bulan Ramadan ini dengan berbagai nikmat. Tahun ni sahaja Allah dah kurniakan banyak nikmat yang selalu kita buat, tetapi ada sedikit tambahan. Ada gerhana bulan dia semalam, dan gerhana bulan tu pula takdir Allah jadi awal. Jadi adalah masjid-masjid, surau-surau dia buat lepas maghrib, dia terus buat sembahyang sunat gerhana. Kemudian diserikan lagi dengan keadaan sekeliling kita dekat dunia Islam yang berperang. Pantang jumpa bulan Ramadan ajak perang, pantang jumpa bulan Ramadan ajak perang, sampai kita pun kata bila nak habis. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang paling penting sekali dalam bulan Ramadan ini, Allah serikan kita dengan Quran. Maksud serikan, saya sebutkan dengan perkataan seri, maknanya Allah hiaskan Ramadan itu dengan Quran. Quran itu satu nikmat yang Allah kurniakan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ketahui bahawasanya setiap nikmat yang kita dapat pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpasal dalam tempoh 10 minit. Tuan-tuan tengok 10 minit, lebih 10 minit, angkat tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi nikmat pasti akan ditanya. Jadi pada malam ini kita nak tengok apa dia tuntutan kita dengan Al-Quran, yang mana Allah pasti tanya tentang tuntutan tersebut. Tuntutan kalau tuan-tuan nak tulis ya. Kalau tak nak ikut suka tuan-tuan lah. Baik. Antara kita dengan Al-Quran ni tuan-tuan, dia ada 6 tanggungjawab. Ada 6 tanggungjawab. Yang tanggungjawab ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya Allah pasti tanya pada pertemuan pertama di atas titian sirat berkaitan iman kita dengan rukun-rukun iman. Maka pada malam ni saya nak ceritakan, bukan ceritalah, maknanya nak bawa beberapa susunan ulama-ulama berkaitan hak kita dengan Quran. Yang pertamanya ialah hak beriman dengan Quran. Awal-awal dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, dikira macam muqaddimah kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Ayat ini menunjukkan satu tuntutan kepada kita untuk kita beriman. Tak boleh nak menolak sikit pun. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, haqqut tilawah. Haqqut tilawah ni apa dia? Hak membaca. Setiap daripada kita, kalau kita ceritakan pada hak yang pertama tadi, insya-Allah settle belaka dah. Sebab kita ni memang yakin bahawa Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah kitab yang direka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hak yang kedua, hak membaca. Setiap daripada kita ada hak, ada tanggungjawab untuk membaca Al-Quran. Sekurang-kurang kalau
Tok Guru kata sekurang-kurangnya kita kena baca satu hari satu muka surat. Tak boleh Ustaz, panjang satu muka surat tu. Kita ambil lah setengah muka surat. Oi, setengah muka surat pun panjang Ustaz. Tak percaya, tadi tengoklah panjang tak? Panjang dah. Tu tak sampai setengah pun. Tu pun rasa panjang dah. Dah. Kemudian kalau tak boleh setengah muka surat, bacalah beberapa ayat. Ustaz, beberapa ayat pun payah Ustaz. Kita ni sibuk dengan dunia kan. Maka perdengarkanlah Quran ketika mana berada dalam keadaan tenang. Dengarlah Al-Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu dengarlah ala Quran, Rasulillah jangan dengar lagu. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, itu hak tilawah. Dan yang ketiga iaitulah hak tadabbur. Hak memahami isi kandungan Quran. Tuan-tuan, daripada hak yang pertama sampai hak yang ketiga ni, tidak ada cara lain untuk kita melaksanakannya kecuali dengan kita menuntut ilmu. Menjadi kewajipan untuk kita menuntut ilmu yang berkaitan dengan Quran, hukum tajwidnya, ilmu tafsirnya, ilmu ulumul Qurannya, kita kena tahu. Tak dapat tidak kena belajar. Itu pasal Nabi SAW sebut man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa nak keuntungan akhirat, dia kena ada ilmu. Siapa nak keuntungan dunia, dia kena ada ilmu. Kalau nak kedua-dua sekali, kenalah ada ilmu. Maka tiga hak atas tadi itu tak dapat tidak dengan cara belajar. Tadabbur, iaitu memahami isi kandungan Quran. Itu pasal saya nak sarankan dalam tadarus ni, jangan kita targetkan untuk khatam. Untuk tahun ni kalau boleh kita targetkan untuk memperbetulkan bacaan dan juga memahami serba sedikit. Hanya sekadar membaca terjemahan, tak baca tafsir, sebab kita bukan ahli tafsir. Kita baca terjemahan. Mudah-mudahan kita dapat memahami sedikit apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Bila mana kita kenal tadabbur, kita dah faham apa maksud Quran, kita tidak akan berasa sangsi dengan kehidupan dunia. Sekarang ni tuan-tuan, kalau kita nak tengok ni, sekarang ni kalau kita tengok ni, kita tak tahu siapa musuh, siapa yang kawan. Peperangan di antara Amerika dengan Iran, kita pun pening. Aku nak sokong mana ni, Iran ke Amerika? Sebab kita tak kenal, kita tak faham apa yang disebut dalam Quran. Itu pasal kita sehingga kan kita ni tak rasa nak cakna, nak ambil tahu berkaitan peperangan tersebut. Sebab apa? Tak faham. Kita dah berasa Syiah pun bukan Islam, Amerika pun bukan Islam. Lantak korang lah nak perang. Jangan tuan-tuan. Ada beberapa perkara yang Allah sebut tentang musuh Islam. Itu pasal kena tadabbur, memahami akan ayat-ayat Quran. Baik. Dan seterusnya ialah mengamalkan apa yang terkandung dalam Quran. Itu hak yang keempat, mengamalkan. Dalam Al-Quran bukan sekadar ada hukum hakam, dia ada kisah. Ada kisah kaum Nabi Lut, ada kaum Nabi Saleh, ada kaum Ad, Samud, semuanya ada. Dan cerita-cerita ini walaupun tidak menceritakan hukum, tetapi ia memberi pengajaran kepada kita jangan ikut perangai kaum tu. Tu yang kita kata kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Dan hak yang kelima, sikit gitu tuan-tuan. Hak yang kelima ialah kita menyampaikan Al-Quran. Iaitu apa? Apa yang kita ketahui dengan ilmu yang sahih, maka kita sampaikan kepada orang. Itu perlu. Kerana ini adalah sebahagian daripada sifat nubuwah, sifat kenabian. Sampaikanlah, balighu anni walau ayah. Kata Nabi, sampaikanlah walaupun dengan satu ayat. Nak sampaikan tu kena tadabbur dulu, kena faham dulu. Baik, dan seterusnya yang terakhir, alhamdulillah, yang terakhir iaitu hak mempertahankan Al-Quran. Hak ni paling penting sekarang ni. Keliling kita bila bulan Ramadan ni ada saja nak cari pasal. Ada saja nak cari pasal, nak mijak Quran lah, nak itulah inilah. Tuan-tuan,
Orang yang mempertahan Al-Quran, dia mempertahankan daripada diri, dia mempertahankan daripada sudut diri dia, dia pertahan daripada sudut kewangan dia, daya usaha dia. Dan kita yang lemah tak reti nak pergi perang ni tuan-tuan, paling kurang bila mana Quran ini dicaci, Quran ini direndah-rendahkan, ada satu sifat tak gemar, ada satu sifat tak puas hati dalam diri, mesti ada, baru kita disebut sebagai orang mukmin. Kalaulah kita ala lantak dia lah, dia tu pun sewel punya orang tu, tak boleh kata begitu. Kita kena ada perasaan. Waktu ni lah kita tak boleh diam tuan-tuan, bukan nak cucuk tuan-tuan, tapi kita nak kena tahu bahawasanya hak kita dengan Quran kita pertahankan dia. Macam mana nak pertahan? Sekurang-kurang bagi orang nak mempertahankan Quran, bila mana Quran itu diperkecilkan, ada satu terdetik di hati ni, aku tak suka dengan perangai dan perbuatan orang tu. Yang tu paling kurang bagi orang yang mempertahankan Al-Quran. Baik tuan-tuan, ada 6 kewajipan yang ulama-ulama susun terhadap Al-Quran. Jadi tak dapat tidak kita kena laksanakan semuanya. Tak dapat tidak kita kena laksanakan kesemuanya. Kita kena buat satu persatu dan cuba. Cuba itu Allah bagi pahala. Jadi berusahalah. Mudah-mudahan bulan Ramadan menjadi satu batu loncatan untuk kita rapat dengan Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar buku yang kita letakkan di rak-rak. Ni ada setengah orang ni, dia suka tengok Quran cantik keluar sikit, dia beli. Mula-mula tafsir perkata dia beli. Lepas tu ada Quran dengan asbabun nuzul, beli juga. Ada Quran waqaf ibtidak, beli juga. Penuh Quran rumah dia, tapi baca tidak. Ingat, Allah akan tanya. Allah akan tanya, pasti akan tanya. Dan kena ingat bahawasanya Quran itulah pendinding seseorang daripada azab api neraka. Rapatlah dengan Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.